Dia ada flywheel oil seal. Kalau dia bocor, minyak enjin boleh kering. Dapat, enjin boleh rosak. So, dua perkara ni, dia antara enjin dengan gearbox. Pemisah antara dua. Sebab dekat kuasa enjin, daripada crankshaft, untuk memberi kuasa dekat gearbox ni guys, walaupun ada torque converter guys, kalau tak ada crankshaft guys, torque converter boleh campak besi buruk. Faham? So, kuasa daripada enjin diikut daripada crankshaft. So, untuk memisahkan daripada dalam enjin untuk keluar enjin, sebab tu guys, dia akan ada satu filter. Filter pula dah. Bodoh. Sebab tu dia akan ada satu oil seal. Nama dia flywheel oil seal. Oil seal ni banyak lah. Oil seal timing belt ke, oil seal dry shaft ke. Okey, dapat. Macam-macam lah oil seal dekat enjin tu ada. Kadang-kadang jalan o-ring, kadang-kadang plug seal, macam-macam. Okey. So, andai kata dia bocor, dia akan mengeluarkan minyak enjin untuk flywheel oil seal. Kalau tak converter oil seal, dia akan keluarkan minyak gearbox. So, kalau andai kata korang pergi mana-mana bengkel, tengok leaking bahagian bawah ni, kita tunjuk. Okey. Korang tengok kat bengkel, rumah korang nampak leaking kat sini. Nampak leaking ni? Bermakna kalau kereta korang leaking kat sini, yes, itulah satu-satunya peluang untuk korang tukar auto filter. Itu sahaja. Kebanyakan customer bengkel sikit, kalau andai kata customer nak turun gearbox, sikit akan suggest buat. Owner pun terkejut. Dia kata tak pernah sikit orang suruh aku tukar sikit. Engkau lah orang pertama bagi tahu aku selama aku pakai kereta. Ya Allah bang, orang tak tahu lagi rupanya. Sedangkan ada filter dalam gearbox. Sebab tu kebanyakannya orang barai dulu baru dia tahu. Dia terbarai dulu gearbox baru